faktor sepunya. Faktor sepunya terbesar bagi 3M dan 21Mn kuasa 2. Tingkatan 2, bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, yang ini merupakan faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar kita panggil juga sebagai FSTB. Apa dia FSTB? FSTB adalah faktor sepunya terbesar. Jadi faktor sepunya terbesar, cara yang paling mudah adalah kita guna pembahagian berulang. So dengan pembahagian berulang kat sini kita akan buat pembahagian berulang. Kita akan letak 3 MN kat sini 21 MN kuasa 2. So, apa yang berlaku pertama, kita boleh faktorkan nombor 3. Nombor 3 dengan nombor 21, dua-dua ada dalam sifir 3. Jadi, kita faktor dengan 3 dahulu. Faktor dengan 3, yang tinggal adalah MN. Di bawah adalah 7 MN kuasa 2. Okey, kita tengok pula pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang ada sekarang adalah M. M ada M. Jadi, kita boleh keluarkan M. Kuasa bagi M sekarang adalah 1. So, kita keluarkan M sahaja. So, bila kita keluarkan M, yang tinggal adalah N. Ini dah hilang. Ini pun dah hilang. Yang kekal 7 dengan N kuasa 2. 7N kuasa 2. Kita perhatikan pula huruf N, iaitu pemboleh ubah N. Ada N, cuma kuasa berbeza. Kuasa pertama adalah kuasa 1, ini kuasa 2. Jadi maksimum yang kita boleh keluarkan hanyalah kuasa 1 sahaja. So, kita keluarkan kuasa 1 N kat sini. Bila keluarkan N kat situ, jadi yang tinggal adalah N bahagi N adalah 1. 7 kekal, N kita dah buang 1, tinggal N sahaja. So, faktor sepunya terbesar adalah kita akan ambil yang ini saja tepi dan kita darabkan 3 ni. 3 darab M darab N. So, kita akan dapat 3 MN.